Antara emas dan hartanah mana yang lagi baik? Mudahnya saya nak cerita ginilah. Okey, antara emas dan juga hartanah ni, ianya kedua-dua tu merupakan dua aset pelaburan yang bukan sahaja baik dan kukuh, tapi kedua-duanya merupakan satu pelaburan yang mandatory lah untuk semua orang. Jadi kita perlu melabur dalam emas dan dalam masa yang sama kita juga boleh buat pelaburan dalam hartanah. Jadi tak perlu pilih lah kalau kata kita ada kemampuan. Dan dalam masa yang sama saya juga perlu tambah lah yang mana emas ni dianya mempunyai beberapa kelebihan. Okay? Kalau kata kita nak bandingkan dengan hartanah lah. Sini saya nak sebut lebih kurang 5 lah kelebihan kalau kata kita menyimpan ataupun melabur dalam emas berbanding dengan hartanah. Yang pertamanya, emas ni modal permulaan dia rendah dan ianya mudah untuk kita miliki. Kalau kata untuk membeli hartanah, pastinya memerlukan modal yang tinggi lah, termasuk deposit, yuran guaman, duty stamp, kos renovasi dan sebagainya. Sebaliknya, emas ni pula ianya boleh dimiliki dengan modal yang rendah. Macam di public gold, ada 100 pun kita dah boleh mula. Jadi emas ni dengan benda ni lah menjadikan emas ni dianya lebih inklusif dan mudah untuk diakses oleh semua lapisan masyarakat. Yang kedua, kecairan emas ni tinggi. Dia kalau kata ada urgent apa ke, mudah untuk dicairkan. Manakala hartanah ni pula, ianya mungkin mengambil masa berbulan-bulan dan bahkan mungkin bertahun-tahun. Kerana perlu melalui proses perundangan, pembeli itu sendiri, bank dan juga pelbagai dokumen. Sebaliknya emas boleh dicairkan dalam beberapa minit saja. Yang ketiga, emas ni tiada kos penyelenggaraan. Tapi hartanah ni ianya memerlukan kos penyelenggaraan seperti mana cukai pintu, cukai tanah, yuran penyelenggaraan. Contohnya kalau kata kita ada rumah, kos elektrik, kos bil air, bil pemotongan, insurans dan sebagainya. Tapi sebaliknya emas ni dia tidak ada kos penyelenggaraan. Apabila contohnya kita menyimpan di akaun emas gap di public gold, kalau kata kita nak simpan di tempat yang selamat, kita boleh cari di mana-mana safe deposit box, kita boleh simpan di situ. Yang keempat, dari segi risiko pasaran, ianya lebih terkawal lah. Pasaran hartanah ni sebenarnya ianya terdedah kepada risiko lamakan rumah yang tidak terjual, ekonomi yang perlahan, penyewa yang culas bayar sewa dan harga yang kadang-kadang boleh naik dan turun mengikut lokasi. Emas ni pula ianya merupakan satu aset global dengan nilai yang diiktiraf di seluruh dunia. Dan kelima, emas merupakan satu aset yang mudah alih dan fleksibel. Emas ni sangat mudah untuk kita pindahkan, dibawa ke sana kemari, mudah untuk disimpan dan senang untuk kita lindungi. Tuan-puan boleh bawa emas yang bernilai ratusan ribu dalam poket je. Manakala hartanah merupakan aset fizikal yang tidak boleh dipindahkan.